Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Semoga cinta tersulam di dalam diri. Nama diberi Nur Arina Marisa binti Muhammad Syahri dan berusia 11 tahun. Saya merupakan anak didik sekolah kebangsaan 2 Taman Keramat. Kod sekolah saya PBA 7103. Pada masa lapang, saya gemar membaca pelbagai jenis buku cerita. Namun, pada hari ini, saya ingin berkongsi sebuah buku cerita yang saya pernah baca, yang bertajuk Indah Desa Permai. Sedi Kanak-kanak Hadari mempunyai 10 buah buku cerita. Pada hari ini, saya ingin berkongsi buku Hadari yang ke-9. Buku ini merupakan karya Zuraimi Ismail dan diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Buku ini menceritakan tentang pemeliharaan alam semula jadi. Buku ini mengandungi halaman sebanyak 16 muka surat. Tersebutlah kisah sekumpulan anak muda yang hebat, iaitu Khairul, Freddy, Shah, serta rakan-rakan kelas 6 bestari yang sangat cakna akan alam sekitar. 2 atau 3 bulan sekali, kelas 6 bestari akan mengadakan gotong royong. Inisiatif ini bukan arahan dari pihak sekolah, tetapi didikan seorang guru terhadap murid untuk mengeratkan hubungan antara pelajar sekolah dan penduduk kampung. Pada aktiviti kali ini, mereka memilih untuk membersihkan sungai. Sekiranya kawasan sungai bersih, mereka dapat mandi-manda dengan aman sekali. Mereka membuat pelantar kayu di tebing sungai sebagai tempat mandi di daratan. Idea yang muncul ini ialah hasil berfikiran dari seorang pelajar yang bernama Shah. Shah merupakan sahabat karib kepada Khairul dan Fendi. Disebabkan minat yang mendalam pada gotong royong, Khairul, Fendi, Shah dan seorang lagi rakan mereka iaitu Azhar menyertai pertandingan mengindahkan kampung anjuran jawatan kuasa kemajuan kampung. Kumpulan mereka membuat kelainan dengan meletakkan tong sampah di sekitar zon pembersihan. Hasilnya, mereka mendapat tempat pertama bagi pertandingan tersebut. Makan sirih di tepi halaman. Sirih dimakan bersama pinang. Bersama kita eratkan ikatan. Hidup bahagia, aman dan tenang. Kawan-kawan, kesimpulannya, marilah kita menerapkan amalan gotong royong dalam kehidupan seharian demi kelestarian alam sekitar. Akhir kata, saya amat menyukai buku ini kerana ia memberikan pengajaran yang sangat bernilai, iaitu tolong-menolong, ikhlas hati dan menjaga alam sekitar. Buah salak di dalam kantong, kulitnya keras, isinya kelat. Bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana mufakat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.